Bagi saya, zaman moden kot. Zaman sekarang ni dah makin moden. Mungkin orang dah lupa batas tu kot. Lupa batas tentang buat konten. Mungkin dalam realiti dia tak bercakap macam tu. Kan mungkin dekat rumah dia nak cakap dengan lelaki dia pun tak berani macam tu. Tapi disebabkan oleh konten tu, dia jadi berani bercakap depan kamera macam tu, depan lelaki dia. Tapi jangan lupa, benda tu aku takut terikut. Bila kamera dah off pun takut engkau dah terbiasa nanti. So itu je nasihat saya, janganlah sampai jadi benda tu habit. Bila jadi habit tu yang jadi bahaya pada family kan. Saya bercerai sebab lain. So saya tak terasa pula. Saya peduli pula dia orang nak cakap apa, sebab saya bercerai totally 100% benda yang lain. Tak ada kena-mengena tentang tak hormat ke apa ke. Ini tentang persefahaman. Persefahaman is different thing. Tetapi bila tentang, saya boleh cakap even Nabila tak pernah dia macam orang ajar ke yang sampai the way of controversy yang dia orang post buat video. Tak pernah macam tu. Kita tak bersefahaman, tak bersetuju, itu cara saya bercerai dengan Nabila. Tapi we are okay nanti tu dia, tak ada masalah pun. Saya okay je sampai sekarang. Dia tahu saya pergi mana. Saya pun bagi tahu dekat dia, kata, "You tolong tengok anak je, I nak pergi ni apa semua." Of course, kalau saya ada girlfriend ke, dia ada boyfriend ke, saya hormat je. Boyfriend dia ke, dia kahwin, saya hormat je lelaki dia. Kalau kau dah ada tahap kematangan tu, insyaAllah kau tak akan ada masalah. Kena ada tahap matang memahami. Give dia punya space dengan dia punya family. Kau ada kau punya girlfriend, dia pun kena bagi that space. Masih single, ada ke siapa-siapa yang nak direkomend kan? Saya memang tak ada masa pun nak cari. Tak kot. Kalau ada dengan Nabila, buat apa saya nak selindung? Bagi saya, semua orang duk cakap, Shahnaz baik balik dengan Nabila. Saya bagi tahu direct je, saya cakap, saya dengan Nabila memang tak ada apa-apa dan takkan apa-apa. Kalau ada, saya dah bagi tahu lama dah. Saya menghormati dia sebagai mak kepada anak saya. Full stop. Itu saja. Saya sayang dia sebagai mak kepada anak saya. Kalau saya nak bercinta dengan dia, takkanlah saya nak tunggu beberapa tahun lagi saya nak menikah dengan dia. Baik saya menikah lama dah. Buat apa saya nak susah sangat? Tapi bagi saya, ada sebab yang mungkin kami ni lebih sesuai berkawan. Nanti dah tak larat dah. Masa tu kita carilah yang muda-muda sikit lah. Boleh jaga saya. Kan? Janganlah cari yang sama tua. Sekali aku jaga dia pula.